Jangan melampau sangat saing ni, kita terlampau hormat kepada saing, terlampau pung sangat saing, jaga sangat saing, siapa kita tak boleh nak kekalkan perasaan tu. Saing mungkin mana, saing kita nak duduk, masya-Allah. Dia sebentar letih kita nak cara ke dia. Buat satu benda ketika berkahwin ni, benda yang kita boleh buat siapa bila-bila. Berkahwin kau tak dulu lah. Sesiapa yang bermudah di dalam nak menggugurkan hak persaudaraan, betul-betul ala qabulil uzur, kerana satu-satu keuzuran. Bapa dia mau lagu ni, tak apa, minta maaf, cepat sangat. Maka benda yang akan dia terima daripada cara lagu ni, maknanya kita tak tunai hak dalam saing, tapi banyak minta maaf. Minta maaf, beres. Mulut duk kata saing, dah mau gua tak reti, kata gua nak saing sangat, gua tak reti, minta maaf biasa mulut ambo. Maka kalau kita tak biasa minta maaf tetapi tak tunai hak persahabatan, maka paling kurang dalam persahabatan itu ada tipu helo, ada tipuan, ada risk. Maka gimana tak nipu lah, saing aku mana? Tak tunai hak tapi minta maaf, sudah minta maaf. Akrim ikhwanaka ikraman tastasi'ud dawami alaihi, wa illa kana malul amri ilal wihsyah wal qati'ah. Muliakan saudara kamu dengan kemuliaan yang kamu mampu buat selalu. Jangan melampau sangat saing ni, kita terlampau hormat kepada saing, terlampau pung sangat saing, jaga sangat saing, siapa kita tak boleh nak kekalkan perasaan tu. Saing mungkin mana, saing kita nak duduk, masya-Allah. Dia sebentar letih kita nak cara ke dia. Buat satu benda ketika berkahwin ni, benda yang kita boleh buat siapa bila-bila. Berkahwin kau tak duduk lah. Wa illa kanal malul amri, akan tetapi malul amri, benda perkara itu akan membawa kepada wahsyah, kepada liar hati dan putus hubungan. Lama-lama siapa bila kita nak layan lagu tu, jangan layan melampau sangat saing ni. Layan sekadar hak kita boleh buat, dia mau tahu dah perangai kita. Ni jaga tu kat saing. Saing ajak pergi mengai, saing ajak pergi lepok pukul 1, pukul 2, balas dengan laki bini, tak apa nak jaga saing. Mulianya saing dia. 2-3 lama balas habis. Kita layan saing ni sekadar mampu saja, jangan muliakan lebih-lebih, siapa kita tak boleh nak buat, jadi buat-buat pula kita muliakan dia.